kita dekat Marina Island. Let's go. Nampak lagi nak rekod. Kita dah ada kat feri, kita semua 16 orang. Jadi 10.30 InsyaAllah 10 minit sampai Baku. Okay, tengok bebe no. Sebab tengok ada tank.
Sini mana Maria? Yo. Ada orang bang? Ada orang. Oh, dekat ah. Tengah tunggu taksi nak balik. Oh, wow guys. Korang lampu pun guys kan juga. Mana beg acik lagi satu? Cantiknya. Bilik ada bilik bilik katil kat sana. Sebab dah basah dah. Ni. Jangan masuk. Ini topi siapa? Ni. Sudah makan. Mama. Ali. Ali. Mama okey ada bilik tu. Ni dalam tahu boleh? Warm up dulu dalam ni. Punya lah. Tengok batu berbentuk kalimah Allah, berbentuk tapak kaki, bentuk palaikan paut. Lepas tu sebelah sana ada cerita lagi. Ada cerita pulau yang agak jauh juga. Habis je section sana ronda, kita akan pergi sebelah belakang pulau ni pula. Okey. Kita akan pergi tengok batu berbentuk kepala buaya dengan penyung. Lepas tu kita akan bagi makan ikan sekejap. Itu baru saya bawa turun mandi. Bawa turun mandi tu masa unlimited, masa sendiri. Round boat dalam 20 minit, bagi makan ikan apa semua total dalam 25 minit macam tu lah. Habis je semua. Yang bahagian ronda tu kita bagi turun, masa bebas sendiri. Nak mandi berapa jam pun boleh mandi. Sekali muat pun boleh, tak ada masalah. Muat. Berapa dewasa, berapa kanak-kanak. Sebab ramai saya kena bagi harga yang padan. Balik ni lah lusa esok. Jadi nasi masak ni. Nak minta makan ada buat tak baju baju. Ambil kayu. Nak. Kalau dia satu ada 10 orang, kita akan bawa tu. Bawa pulang balik kat sini. Jadi kita tak ambil balik lah. Sebab pun kita tak ambil balik nanti anak-anak nak mandi. Lepas tu saya akan berhenti lah tempat untuk anak-anak yang boleh puas. Tapi kawasan anak-anak tu dia tak ada ikan. Kalau nak mandi snorkeling kena jaga anak-anak sebab kawasan batu. Kita snorkeling kawasan pulau tapi memang ada ikan.
Dua-dua tempat. Dua-dua tempat kita bagi turun, tak ada masalah. Masa sendiri susun. Bagi mandi kat sini kalau 2-3 boot ada masing-masing ramai baru boleh jaga barang. Kalau tidak tak bagus, kita tak sure aduk kat sini. Lagi barang akan hilang. Monyet akan curi. Dia tak kira apa juga, dia akan curi. Dia akan... Okay, kita nak tengok baju berbentuk kalimah Allah. Saya tunjuk. Kalimah Allah. Masya Allah. Okey, kita tak buat sampai bahaya. Okey, depan kita yang ada 3 jalur, batu yang bawah ranting pokok tu. Okey, nampak ada 3 jalur putih hitam, putih hitam. Kalau tengok dalam telefon CPD berbentuk lam ha, kalimah Allah. Okey, kalau kita tengok dengan mata kasar agak korang nampak, korang jadi pasal kita fokus banyak tempat. Okey, bawa ke depan. Atas batu sana ada 2 tajam, dah tenggelam dah kat tumit dia. Tu macam kaki tu terbentuk melalui hakisan ayat. Okey, batu kalimah Allah ni daripada ayat hujan. Okey, jalur putih tu adalah aliran ayat ketika mana hujan. Tapi sikit jalan dia lalu nah. Dia taklah macam ayat terjun. Okey, Teluk Nipoh tu ada ayat terjun. Okey, saya bagi tahu saja kalau nak pergi nanti boleh pergi. Duduk okey, sebelah kiri pandangan depan untuk orang kita, pandangan depan pantai ya. Kita nampak pantai yang jauh tu. Itu adalah pantai Penyung. Okey, mana memang original Penyung ada naik ke belakang. Okey, boleh pergi tengok ikutlah ini. Sebab itu hari ni pasal Bali. Memang laut ni macam ni sama dengan darat. Okey, kapal-kapal belakang kita yang dekat ni dapur tu kena. Mana? Saja pula. Saya request suruh pergi. Suruh pergi dapat rasa. Walaupun sekejap. Sebab kita dah main. Okay, kalau nak main tangan saja pun saya buat macam tu juga harga. Kalau bawah ada 10 orang. Lebih baik masuk rasa. Kalau ni masalah tak padat nampak. Kita pergi dah. Pasal orang duk kalah. Pergi pantai pula. Tembok kat pantai pula. Sampai 5.6 pun tak apa. Tak apa. Sebelah kanan kita ni adalah sebelah Giam. Sebelah Giam. Sebab saya kata bukan kawasan dekat Giam. Dia berbatu. Lepas tu kita duk merendam layang. Itu. Tapi kepala saja. Dia macam letak mulut dia atas kuping parit.
Agak tepi sungai kan. Macam tu lah. Okey, ni semua sekolah jadi. Ayam masih buaya lagi adalah penyu santai. Ada bulu ni. Lagi saya cerita ada hidung, ada mata lagi. Nah, banyak nak nampak ni. Tapi memang ada orang kata ada hidung dia kan. Tak kisahlah. Tapi nampak sangat macam penyu lah. Sebab apa dia di laut. Di laut kita kata penyu lah. Kalau darat korang. Ni kalau orang putih main tukar pasal. Nampaklah 30 ringgit. Tinggi. Nampak lah ni dia orang. Ada di sini. Ambil gambar. Rokok dalam kolam. Kualiti habis. Tak payah kecil-kecil yang bagi dah. Saya tak boleh bagi banyak sangat. Saya tak boleh bagi banyak sangat. Kita kenyang. Warna nak tengok tak ada. Baik ke pergi kau? Koran fish tak ada lagi habis. Yo. Jangan bagi banyak sangat. Lagi lapar. Okey, tu atas batu tu nampak tu. Belah kanan tu. Tak banyak sangat lah. Saya duduk tengok. Duduk kena tengkang. Biar tu dah tengkang. Bila kasak. Kami kata biar tadi yang kali tu. Jadi pisang goreng sedang tak? Lebih besar leceh bang. Tak boleh, awak tak boleh. Ali bagi. Tadi. Oh, nampak. Ni tadi saya nampak. Dek di sini. Pak. Mana? Aduh, ini masih. Cakap tak ada. Cakap tak main. Ni dia kira jawatan feri, kita nak naik feri Lumuk tu kan. Kot tu ada. Betul tak? Belakang abang-abang yang duduk diri pisau opok tu. Asal tak kena. Dia pun tak kena. Mimpi gambar, pasti dah main dah. Kan? Apa nak
Mau. Kita datang tak datang. Anu lah kita apa tu? Macam ni. Cik sabar. Inilah jauh. Kalau nak. Everybody sing. Mak, tak nak. Ibu. Ibu, saya duduk sini boleh ke? Kita tengah cooling kat Pulau Bangka. Apa? Yes, kita cooling kat Pulau Bangka. Berani cakap. Tak nak. Uma. Okay, jom. Jom. Nak masuk video? Datang sini. Akhir kat sini. Awak takkan tenggelam. Dia tokek. Dua, ayah akan surut boleh turun jalan kaki. Okey? Ya, daripada depan buk. Kawasan turun dia depan buk Indah Darat. Ini punya pantai ni. Dia jadi bulan 2, okey? 1 tahun sekali, dia jadi dalam 3 hari, 1 hari 2 jam. 11 pagi. Tiap-tiap tahun jadi. Tiap-tiap tahun jadi. Bawah kita, laluannya bawah kita. Jalan turun depan sana. Darat dia ni depan buk kita ni darat dia. Laluan ni bawah buk ni. Okey, belah sana Dayak, belah sana Dayak. Mungkin kat ini je. Tengok ni dia jadi macam batas. Luk sebelah. Pasiak. Kamu. Ini dia yang kita dah pasang. Dia agak besar sikit. Kita nak tengok kawasan mana boleh turun. Boleh bagi bantuan. Boleh tak apa? Boleh. Dia pasang lah.
Hello, girl. Girl. Rasa nak kenal dah lah. Oh, jaga. Jangan ketak, jangan ketak. Oh, smart oh. Oh, tak lepas oh. Kamu. Ada beku. Ini ada lampu tu kan? Okey semua, saya nak tanya semua. Ada belum. Tak saya nak ikut juga boleh. Boleh ya? Ayo. Bentuk love ke apa tu? Ada bentuk love ke apa tu belakang tu?
Wih, panas. Oh, panas. Kau ketang oh. Jangan nampak pusing. Nah ini Pak.